Boleh jelas? Mak dara kita bukan ahli waris kita. Dia apa tok kita kata waris kita? Itu waris dalam bahasa kita. Bukan waris dalam istilah ulama fiqh. Mak dara kita balik ayah kita ke mak dara kita balik mak, nama dia Zawil Arham. Baik, bukan ahli waris kita. Hak yang ahli waris kita pak dara. Tu pun pak dara balik ayah, bukan pak dara balik mak. Jadi pak dara balik mak, mak dara balik mak bukan ahli waris. Mak dara balik ayah bukan ahli waris. Pak dara balik ayah dua saja ahli waris. Ya, pak dara kita dia ada tiga. Pak dara seibu sebapa, pak dara sebapa, pak dara seibu. Dengan ayah kita, bukan dengan kita. Pak dara seibu sebapa maksudnya dia adik-beradik seibu sebapa dengan ayah kita. Jadi toki kita, lepas tu tok kita adalah mak dan ayah kepada pak dara kita. Faham tak kiam? Maksudnya dia dengan ayah kita adalah adik-beradik seibu sebapa. Tu dipanggil pak dara seibu sebapa. Yang keduanya pak saudara sebapa. Yang ketiganya pak saudara seibu. Pak saudara seibu bukan ahli waris. Pak yang ahli waris pak saudara seibu sebapa, pak saudara sebapa. Sepupu kita semua bukan ahli waris kita, melainkan dua sahaja, iaitu anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa, yang keduanya anak lelaki kepada pak saudara sebapa. Okey, mudah nak cara mudah nak ingat gini je. Okey, cara mudah nak ingat. Mayat kita letak diri kita. Biarlah goyah sikit, nikah tu goyah sikit, biar ada bini, goyah ada anak. Tapi jangan bawa goyah semua, takut orang senyum sorang kan. Kau tak ada bini lagi yo. Kau tak ada lelaki pun sama kau. Goyah, dia ada lelaki, ada anak, ada cucu, ada keluarga. Tapi goyah sampai sini dah ha. Jangan lebih daripada tu dah. Nak faham permasalahan ni. Kita letak kita si mati. Kita letak kita si mati. Kita kan dah minggu lepas. Bukan kita nak doa suruh mati cepat, bukan. Nak faham masalah ni, kita letak kita si mati. Okey, kita ada anak lelaki kita adalah ahli waris kita. Kita ada anak puang kita adalah ahli waris kita. Lepas tu ada cucu, kita cucu, ada cucu daripada anak lelaki, ada cucu daripada anak puang. Cucu daripada anak lelaki sama ada puang ataupun lelaki adalah ahli waris kita. Cucu daripada anak lelaki sama ada puang ataupun lelaki adalah ahli waris kita. Adapun cucu kita daripada anak perempuan, dia bukan ahli waris kita, dia lebih kuat ke ayah dia. Sebab dia nak panggil dak beng mak, dia beng ayah. Faham tak ya? Dia lebih kuat daripada pihak ayah. Jadi cucu kita bukan cucu orang lain, cucu kita memang ada hubungan darah dengan kita. Tapi oleh kerana cucu daripada anak perempuan kita, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, dia adalah Zawil Arham, dia bukan ahli waris. Aku rasa dah laju dah berbayar. Boleh dah? Boleh dah? Okey. Jadi cucu daripada anak lelaki saja, daripada anak lelaki saja. Okey, selesai. Tinggal lagi kita ada ayah, kita ada mak. Kita si mati Okey, kita si mati. Kita kena letak kita si mati. Ni penting penting. Kadang-kadang orang tak faham masalah ni. Dia silakan ke ustaz. Dia bukan ke ustaz, suruh ustaz bagi saka. Lepas tu ustaz kata nak bagi siapa ahli waris si mati. Dia kata mak. Lepas tu adik-beradik. Mak, adik-beradik, anak tak ada lagi. Dia bukan kata si mati, dia kata dia. Tu jadi masalah. Sekarang ni kita nak bagi harta saka si mati, bukan harta saka orang yang bertanya. Dia sekarang ni, faham tak dia? Sekarang ni mak dia mati, ayah dia mati. Ayah dia mati, dia bagi jumpa ustaz. Nak suruh ustaz bagi harta saka. Lepas tu ustaz tanya dah siapa ahli waris si mati. Dia kata ahli waris si mati mak. Sepatutnya tak dia kata mak, kena kata isteri si mati. Sebab mak siapa? Mak dia bukan bagi saka dia, nak bagi saka si mati. Tu kita kena faham. Sebab mak lain daripada isteri. Ustaz pun tulis okey mak. Lepas tu anak tak ada. Adik-beradik ada. Adik-beradik dia. Sudah. Padahal anak si mati. Jadi pecah habis. Ustaz pun selesai jelas. Lepas tu buat pergi ke orang lain pula, kata berada ustaz ni silap mulalah dia kata ustaz tak pandai rupanya ustaz tu. Padahal orang yang bertanya silap. Dia kena nisbahkan ahli waris kepada si mati. Jangan nisbahkan ahli waris kepada orang yang hidup. Kalau kita nisbahkan kepada ahli waris kepada orang yang hidup, maka kedudukan berbeza. Isteri si mati. Tapi kalau orang yang hidup bertanya tu anak dia, tak jadi isteri, dia akan jadi mak. Faham lagi masalah mak? Okey, kita kena faham nisbah kepada si mati. Anak lelaki si mati, anak perempuan si mati, cucu lelaki daripada anak lelaki si mati, cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Okey. Si mati ada ayah. Ayah si mati adalah ahli waris. Ada mak si mati adalah ahli waris.
Okey, ayah kepada si mati, dia ada ayah dia pula, ada mak dia pula. Ayah kepada ayah si mati, cakap kita toki belah ayah, adalah ahli waris. Lepas tu mak kepada ayah si mati, cakap kita benda tok balik ayah, juga ahli waris. Tapi kalau balik mak, ayah kepada mak si mati, bukan ahli waris. Sebab dia bukan, kita kawal kaedah. Kaedah lagu mana? Orang lelaki yang bertalian kepada si mati melalui perempuan, dia bukan ahli waris. Boleh faham? Lelaki kalau dia bertalian kepada si mati melalui perempuan, perempuan menjadi jambatan, maka dia bukanlah ahli waris. Sebab ayah di sini, ayah mai. Ni ayah mak di sini. Hak merah tu bukan ahli waris ya. Okey, tengok. Ayah dia bertalian kepada si mati melalui jambatan mak. Maka dia bertalian, lelaki bertalian kepada si mati melalui jambatan perempuan, maka dia bukan ahli waris, melainkan satu masalah saja. Ini kaedah. Kaedah dalam ilmu pusaka. Setiap kaum keluarga kita yang mempunyai pertalian darah kita hak yang lelaki, kalau dia bertalian kepada si mati melalui jambatan perempuan, maka dia bukan ahli waris, bukan dia dari arham. Ni kaedah. Tapi kaedah ni adalah kaedah aghlabiyah, bukan kaedah muqtaridah. Dia kaedah dia dua. Satunya kaedah aghlabiyah, kebanyakan sahaja digunakan kaedah ni. Adapun kaedah muqtaridah, kat mana-mana pun tidak akan terkeluar daripada kaedah ni. Sebab yang kita kata setiap orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mati, hak lelaki, kalau dia bertalian kepada si mati melalui jambatan perempuan, dia bukan ahli waris, bukan dawil arham. Kaedah ni adalah kaedah aghlabiyah. Apabila kaedah aghlabiyah, maka ada masalah yang dikecualikan seorang. Siapa seorang? Adik-beradik seibu. Yang mana adik-beradik lelaki seibu, hubungan dia dengan si mati adalah melalui ibu. Harap dia, walaupun dia lelaki melalui jambatan ibu perempuan, tetap dia ahli waris. Boleh faham tak? Ke tak perlu banyak kaedah ha? Boleh Boleh faham lagi? Okey, boleh faham lagi, kita sebut kaedah. Okey, jadi tauqi melalui ataupun tauqi belah mak bukan ahli waris. Adapun mak belah mak adalah ahli waris. Jadi balik kata tauqi kita kena tengok ahli waris ke tak, tengok balik ayah ke balik mak. Kalau balik ayah ahli waris, kalau balik mak tak. Tok sama ada balik ayah ataupun balik mak, ahli waris. Okey jelas ha? Adik-beradik, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu, semuanya adalah ahli waris. Adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu, semuanya adalah ahli waris. Semua ahli waris berapa? Okey jelas. Anak dara kita pula, anak dara. Anak dara kalau kita tengok dah adik-beradik dia ada 6. Jadi setiap seorang adik-beradik dia ada 2. Anak lelaki, anak perempuan. Jadi 6 kali 2 jadi 12. Betul tak kita? Anak dara kita ada kemungkinan 12 jenis. Betul tak kita? Kita ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, ada adik-beradik perempuan seibu sebapa, ada adik-beradik lelaki sebapa, ada adik-beradik perempuan sebapa, ada adik-beradik lelaki seibu, ada adik-beradik perempuan seibu. Maka setiap 6 ni dia ada anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki, anak perempuan jadi 2 orang. Jadi bermakna ada 12 jenis anak dara kita. Betul tak kita? Yang mana dalam 12 jenis, untuk mudah kita faham, dalam 12 semuanya bukan ahli waris kita, melainkan 2 sahaja ahli waris kita. Semua bukan. Anak dara kita bukan ahli waris kita, zawil arham laka. Walaupun anak dara kita, melainkan 2 sahaja. Siapa? Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang keduanya anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Anak puang kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Anak puang kepada adik-beradik lelaki sebapa. Anak lelaki ataupun perempuan kepada adik-beradik lelaki seibu, ataupun anak lelaki puang kepada adik-beradik lelaki semok, seibu sebapa ke semok, semuanya adalah zawil arham. Boleh faham? Faham? Okey, jelas. Pok dara kita, kalau kira dia ada 6 pesek pok dara. Warna 6 pesek. Pok dara seibu sebapa, pok dara sebapa, pok dara seibu. Adik-beradik dengan mak kita, adik-beradik dengan ayah kita, hak seibu sebapa, hak seibu sebapa. Okey, balik ayah 3, balik mak 3. Semua pok dara tak boleh laku, melainkan 2 saja boleh. Pok dara seibu sebapa dengan ayah kita, pok dara sebapa dengan ayah kita. Okey, boleh faham? Jadi pok dara tak boleh laku. Hak boleh adik-beradik lelaki ayah kita hak seibu sebapa dengan ayah kita, dan adik-beradik lelaki ayah kita hak yang sebapa dengan ayah kita. Adik-beradik lelaki hak yang semok dengan ayah kita, dan adik-beradik lelaki kepada mak kita, pok dara belah mak, semuanya tak boleh. Mak dara tak ada seorang pun mak yang boleh.
Boleh faham? Mudah je kan? Okey. Sepupu kita. Okey, sepupu kita oleh kerana pak dara kita campur dengan mak dara kita. Okey, pak dara kita ada hak yang belah ayah, ada belah mak. Nah. Mak dara kita ada belah ayah, ada belah mak. Jadi 12. Betul tak gitu? Jadi 12. Sepupu kita dah ada hak lelaki, ada hak puang. Jadi 12 kali 2 jadi 24. 24 persen sepupu kita semuanya tak boleh saka belaka, mereka 2 saja boleh. Yang pertama, anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa dengan ayah kita. Yang keduanya, anak lelaki kepada pak saudara sebapa. Boleh faham? Mudah je rasanya. Mudah tak? Allah Rabbi, mudah je. Sebenarnya bab faraid bukanlah benda yang payah. Okey, selesai sini ya. Selesai sini. Tengok. Kalau kita tengok semua sekali, ahli waris kita yang kita sebut di sini adalah seramai 21 orang. Betul tak 21? Cuba kita tengok. Yang pertama, anak lelaki. Yang kedua, anak puak. 3, cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang keempat, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang kelima, ayah. Yang keenam, mak. Yang ketujuh, ayah kepada ayah. Yang ke-8, mak kepada ayah. Yang ke-9, mak kepada mak. Yang ke-10, adik-beradik lelaki seibu sebapa. 11, adik-beradik lelaki sebapa. 12, adik-beradik lelaki seibu. Yang ke-12, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang ke-13, adik-beradik perempuan sebapa. Yang ke-14, adik-beradik perempuan seibu. Yang ke-15, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang ke-17, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Yang ke-18, pak saudara seibu sebapa. Yang ke-19, pak saudara sebapa. Yang ke-20, anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa. Yang ke-21, anak lelaki kepada pak saudara sebapa. Jadi sebut sekali ada 21. Tambah lagi zauj suami 22. Tambah lagi zaujah isteri 23. Tambah lagi mu'tiq lelaki yang memerdekakan hamba. Sekarang ni ada. Yang ke tambah lagi mu'tiq 21 campur 4 jadi 25. Semua ahli waris kita adalah 25. Ni tak ada. Jadi ada 21, 22, 23. Tapi tidak berlaku leni orang mati ada 23. Hak yang ada 22 saja. Sebab hak ni suami dengan isteri, dia tidak boleh berkumpul di dalam ahli waris si mati, suami dia, isteri dia, tak boleh. Sebab kalau hak mati lelaki, maka hak yang ditinggal isteri. Mana boleh orang tu mati, bini pun ada, tok lelaki pun ada. Pelik kita. Mana boleh? Dia kata khunsa tu. Khunsa musyrik. Khunsa dia boleh nikah kalau musyrik. Dia kena ikhtiar. Nak nikah dengan siapa? Okey, mereka kalau dia wadah, kalau wadah kepada lelaki boleh nikah dengan perempuan. Kalau wadah kepada perempuan boleh nikah dengan lelaki. Okay. Jadi tak mungkin seorang tu dia tu dalam masa yang sama dia suami, tapi dalam masa yang sama dia isteri, tidak mungkin. Memang betul ahli waris kita mungkin 23 orang, tapi tidak mungkin pada wakil ada 23 orang. Dia akan jadi 22 orang sahaja. Kalau hak lelaki mati tinggal isteri, kalau hak puan mati tinggal suami. Okey, boleh jelas? Boleh jelas? Okey, baik, selesai. Okey, kita pergi kepada benda lain pula, kita bahas. Ni kesemua ahli waris kita. Hak yang dikatakan seramai 23 orang leni ada. Kalau ada gaka, hak yang boleh satu 5 saja. Hak lain tak boleh. Sebab dia orang lain tak boleh, sebab orang lain terhalang. Kerana ada orang yang menghalang dia. Maksudnya 5 orang daripada 23 orang ni tak ada siapa pun dihalang dia. Kok mana-mana dia dapat? Mereka kalau dia bunuh pewaris dia, itu masalah lain. Ataupun berbeza agama, itu masalah lain. Sekarang ni kalau ada belaka ahli waris 5 orang hak yang pasti boleh. Siapa pun dia nak sekat dia. Siapa 5 orang? Okey, kita tengok 5 orang. Yang pertamanya anak lelaki, yang keduanya anak puak, yang ketiganya ayah, yang keempatnya mak, yang kelimanya isteri atau suami. Dan masalah ni adalah masalah yang banyak berlaku. Orang tu mati, ada anak lelaki, ada anak puang, ada ayah, ada mak, ada suami ataupun ada isteri. Masalah ni masalah yang paling banyak berlaku. Kalau kita tahu masalah ni, maka memang cukup banyak kita dapat menyelesaikan masalah pusaka yang berlaku dalam masyarakat kita. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Jadi, hak yang siapa pun dari sekat dia, mesti dia dapat anak lelaki. Anak lelaki kita kat mana-mana dapat. Anak puang kat mana-mana dapat. Ayah si mati kat mana-mana dapat. Mak si mati kat mana-mana dapat. Isteri ataupun suami si mati. 5 ni siapa pun tidak boleh halang dia. Okey, boleh faham kan?
Boleh faham tak? Okey, Abi. Ada pun hak yang selain daripada tu, ada orang boleh halal. Dia boleh saka, syaratnya mesti kena tak ada orang ni. Boleh saka, syaratnya mesti kena tak ada orang ni. Okey. Di dalam pembahagian pusaka, hak yang perlu kita kena utamakan adalah furuk. Okey, mungkin dah faham masalah furuk. Kita guna bahasa Arab. Ni. Anak lelaki, cucu anak puang, cucu lelaki, cucu puang, nama dia adalah furuk. Dalam bahasa Arab dipanggil cabang. Dia ada cabang daripada kita sebab dia lahir daripada kita. Okey. Ayah, mak, siapa kata hak ni nama dia adalah usul. Asal kita. Asal kita dari mak kita kan? Asal mak kita dari tok kiri kita. Itu dipanggil usul. Okey, kita ada furuk, kita ada usul. Boleh ingat tak? Payah kau nak ingat dua kalimah tu. Orang yang biasa bahasa Arab, mudah je usul furuk. Hak yang payah hak nak biasa dengar bahasa Arab ni, nak biasa ngapa Allah Rabbi. 80 kali kena ulang usul, furuk. Lepas tu benda pula asal ni nak ingat pula. Okey, kita ada furuk, kita ada usul. Hak tepi ni adik-beradik nama dia hawashi. Ya, hawashi makna tepi. Kalau kita belajar kitab, dia ada kitab hasyiah. Hasyiah sebab dia ada buat nota tepi. Okey, hawashi jamak daripada hasyiah. Okey, jadi kesimpulan ahli waris daripada sudut nasab terbahagi kepada 3 kumpulan. Yang pertamanya furu', yang keduanya usul, yang ketiga hawashi. Boleh faham tak? Boleh faham kan? Kita ada furu', ada usul, ada hawashi. Boleh faham? Usul, furu', hawashi. Mana yang perlu kita utamakan? Furu' dulu. Kita kena cari furu' dulu. Sebab dia perlu kita kena utamakan furu' kerana Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim memulakan perbahasan pembahagian pusaka kepada anak-anak si mati. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ibda'u bima bada Allah bi. Mungkin mula dengan apa yang Allah Taala mula. Okey, kita akan mula perbahasan furu'. Lepas daripada ni, kalau dah masa dah, ambil yakin kalau nak 100% pun 99% orang yang dengar hari ni dapat bagi saka yang berkaitan dengan anak, cucu, cicit, siapa pun. Tapi tak tahu dah masa tu. Okey, tengok Imam Malik seorang ulama yang cukup terkenal. Di antara guru Imam Malik adalah Imam Rabi'atul Ra'i. Di antara guru Imam Malik adalah Imam Rabi'atul Ra'i. Yang mana kata Imam Malik, dia pernah mendengar Imam Rabi'atul Ra'i berkata. Apa kata Imam Rabi'atul Ra'i? Barang siapa yang belajar ilmu faraid min ghairi ilmin bi kitabillah, tanpa ada pengetahuan daripada Al-Quranul Karim, ma asra'a ma yansaha, alangkah cepat dia lupa. Kalau orang yang belajar ilmu faraid tapi bukan melalui Al-Quran, kata Imam Rabi'atul Ra'i, ma asra'a ma yansaha, alangkah cepatnya dia lupa. Jadi untuk ampuh cepat lupa adalah dia kena belajar melalui Al-Quranul Karim. Moci-moci mungkin payah sikit nak menghafal Al-Quran, tapi sebenarnya ayat yang berkaitan dengan ilmu faraid dia tidak banyak dalam Quran. Dalam surah An-Nisa, surah perempuan, sepatutnya orang perempuan kena ambil berat lah. Tak suruh perempuan kan, kena ambil berat lah. Baik, jadi ayat dia dah banyak lebih kurang dalam lebih kurang selah lah. Sebab hal ni habis semuka, hal ni habis muka. Lepas tu penghujung surah An-Nisa ada pula setengah muka. Dia orang dalam selah dah lebih kurang. Selah je. Okey, selah dia. Okey, selah tu membahaskan tentang ilmu faraid secara terperinci. Okey, kalau ingat ayat tu, kita belajar sini pula, insya-Allah akan ingat sungguh kita tentang cara pembahagian pusaka. Baik, kata Imam Malik, sadaqa Rabi'ah, yang membetul perkataan Rabi'ah. Memang lepas-lepas dah orang yang belajar ilmu faraid tanpa pengetahuan daripada Al-Quranul Karim, okey, cepat sangat lupa. Okey, kita akan guna ayat Quran untuk kita huraikan masalah faraid. Dan kita akan
dua kaedah daripada ayat Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhi al-unthayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Ini ayat apa? Tapi ayat ni semua pembahagian pusaka berkenaan dengan anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, cicit lelaki, cicit perempuan sampai ke bawah. Kita dapat selesai dengan ayat ni. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unthayayn. Okey. Yang pertama Allah Taala kata yusikumullah. Allah Taala telah berpesan kepada kamu pada auladikum, pada urusan pusaka auladikum, anak-anak kamu. Aulad adalah perkataan jamak daripada walad. Dalam bahasa Arab kalau sebut kata walad boleh digunakan untuk lelaki dan boleh digunakan untuk perempuan. Jadi auladikum, anak-anakmu, dah kira lelaki pula. Dan dalam bahasa Arab cucu juga digunakan perkataan walad dalam bahasa Arab. Cucu kita panggil juga anak dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab jadi bermakna auladikum, anak cucu kamu sama ada lelaki ataupun perempuan. Masuk lagi. Okey, lagu mana? Kata Allah Taala lidzakari, bagi seorang lelaki, mithlu seumpama hadhi bahagian al-unthayayn, dua orang puak. Orang lelaki seumpama bahagian dua orang puak. Tengok Allah Taala khabar. Tuhan khabar lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Tapi Tuhan khabar bagi lelaki seumpama bahagian dua orang puak. Allah Rabbi. Ni kita malah nak cakap, malah nak bahas daripada sudut balaghah. Tapi kalau kalau kita bahas daripada sudut balaghah, memang kita akan faham begitu indahnya ungkapan Al-Quranul Karim. Ketika Allah Ta'ala mengurangkan bahagian perempuan, melebihkan bahagian lelaki, tapi di dalam masalah perkataan dia sebenarnya lebih perempuan daripada lelaki. Pemberian lebih lelaki, tapi ucapan lebih perempuan. Tengok Tuhan kata ni, bagi seorang lelaki seumpama bahagian dua orang puak. Seorang lelaki seumpama bahagian dua orang puak. Jadi orang lelaki kena ukur dengan siapa? Kena ukur dengan orang puak. Kita tak kira. Orang puak adalah tempat ukuran. Jadi tengok daripada segi sebutan, perempuan dijadikan ukuran. Tapi daripada segi yang dapat, orang lelaki tengok seimbang. Tahan lagi tak? Baik. Tak apalah. Cukup sekadar tu dulu. Cuma kita nak khabar bagi seorang lelaki seumpama bahagian dua orang puak. Benda yang kita dapat daripada ni, kaedah yang pertama kita akan guna adalah ni kaedah yang pertama. Apabila ada lelaki puak, maka lelaki puang anak. Lelaki puang dia dapat asabah. Mungkin kita nak urang lagi masalah asabah. Gini, cara ahli waris mengambil pusaka daripada pewaris dia dulu. Yang pertamanya mengambil pusaka dengan cara fardu, yang keduanya mengambil pusaka dengan cara ta'sib ataupun asabah. Kan? Sekali lagi cara ahli waris mengambil pusaka daripada pewaris dia dua. Ada kala mengambil pusaka melalui cara fardu, ada kala mengambil pusaka melalui cara ta'sib. Okey, boleh faham? Apa makna fardu? Fardu ni adalah kadar yang telah ditetapkan besar kecilnya oleh syarak. Contoh 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Maksudnya ahli waris ni dapat 1/2 daripada harta peninggalan si mati. Kadar yang ditetapkan 1/2 baru dia dapat. Kalau ni dapat 1/3, tu kadar yang ditetapkan, tu nama dia fardu. Kalau ni 1/4, kalau ni 1/6, kalau ni 1/8, kalau ni 2/3. Kalau ni je fardu yang disebut dalam Quran. 6 ni. 6 ni adalah fardu yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Okey, ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Boleh faham tak? Boleh faham tak di sini? Tak pening lagi kan? Tak pening lagi? Ke pening tak? Sebagai contoh, takut pening. Seorang mati,
dia tinggal anak dara seorang aja, anak puang dia seorang aja, tunggal gedi-gedi dia seorang aja. Maka anak puang dia boleh banyak mana? Dia boleh 1/2 separuh daripada harta peninggalan mak dia ataupun ayah dia. Dah separuh lagi, tengok kepada ahli waris lain pula lah. Kalau ada ahli waris lain, boleh ahli waris lain. Kalau tak ada, naik kepada Baitul Mal. Separuh tu dalam bahasa kitab dipanggil 1/2. Sama je 1/2 separuh. Faham tak? 1/2 separuh. Faham? Jadi separuh ataupun 1/2 tu nama dia fardu, kadar yang telah ditetapkan. Boleh faham tak? Kalau anak lelaki, seorang tu mati, dia tinggal anak lelaki. Anak lelaki seorang. Maka semua harta saat itu boleh anak lelaki belaka. Banyak mana tak kira. Itu dipanggil dia asabah ataupun taksib. Jadi bukan fardu, bukan mereka kadar yang telah ditetapkan besar kecilnya oleh syarak. Kadang-kadang boleh sikit, kadang-kadang boleh banyak. Itu dipanggil dia taksib dengan asabah. Okey ya? Okey, kita ada fardu, kita ada asabah. Kita ada fardu, kita ada asabah. Asabah ni maksudnya kalau tak ada ahli waris lain boleh kira belaka. Kalau ada ahli waris lain, we kalau ahli waris lain, we dulu. Hak lebih lagi boleh kira. Boleh faham? Banyak mana tak tahu lah. Mungkin banyak, mungkin sikit. Dan mungkin nak boleh langsung. Ada juga. Tapi tak biarlah tak pening banyak sangat. Malah nak contoh banyak-banyak sangat tak pening. Baik, kalau hak muda belaka boleh buat contoh banyak. Tapi hak yang lama, ramai hak lama, jadi kita kena ra'i lah. Kena ra'i belaka. Boleh faham kan? Okey, kita ada fardu dan kita ada asabah. Boleh faham? Boleh faham di sini? Boleh faham kan? Okey, tengok. Kaedah yang pertama, kalau ada anak lelaki, anak puang, ada dah kedua-dua, maka dia dapat benda asabah. Dia dapat asabah. Apa maksud asabah? Dapat dah harta kepada lelaki dan puang. Dan nak bagi mana? Baginya adalah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Seorang lelaki dia dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey, kaedah yang pertama, ada lelaki puang dapat asabah. Okey, boleh faham kan? Kata Tuhan kata mana? Fa in kunna nisaan, maka jika adalah mereka itu perempuan. Anak puang belaka, lelaki tak ada. Fauqat natain. Majoriti ulama menafsirkan fauqat natain adalah 2 orang ke atas. Mereka Abdullah bin Abbas dia kata lebih daripada 2 orang, 3 ke atas. Okey, kita tak cara pandangan Abdullah bin Abbas atau pandangan segelintir ulama. Kita nak pandangan majoriti. Majoriti ulama mazhab bukan mazhab Syafi'i saja. Maka jika adalah mereka itu anak 2 orang ke atas, ithnatain fama fawqahuma, 2 orang ke atas. Kalau anak puang 2 orang ke atas, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, anak puang saja, falahunna, maka dapat bagi mereka itu thulutha ma tarak, 2/3 apa yang ditinggal oleh si mati. Okey, sini 2/3. Kalau ada anak puang saja, kalau 2 orang ke atas, maka dapat 2/3. Moci-moci tahu tak 2/3? Rasanya mocinya je lebih cepat daripada orang muda bab mengira. Kita jangan ingat orang tak pandai baca, tak pandai mengira. Kadang-kadang orang tak pandai baca, dia pelik baca sikit, cepat daripada kita tinggi. 2/3. Maksudnya harta saat itu kita bagi 3, kita ambil 2 bahagian bagi kepada dia. Okey, itu makna 2/3. Wa in kanat wahidatan, dan jika adalah anak perempuan seorang, falahan nis, maka dia dapat 1/2. Dapat apa? 1/2. Okey. Kaedah yang pertama, kalau ada lelaki puang, asabah. Kalau ada puang saja, anak lah, cucu ke sama. Dia tengok berapa orang. Kalau 2 orang ke atas, 2/3. Kalau seorang, 1/2. Okey, boleh faham tak? Okey, mudah je. Kalau orang tu mati, anak puang dia ada 4 orang. 4 orang anak puang dia ada anak lelaki tak ada. Jadi bermakna 4 orang anak perempuan dia dapat 2/3. Faham tak? Kalau nilai harta dia 300,000, anak puang dia 4 orang tu dapat 200,000. Sebab 200,000 adalah 2/3 daripada 300,000. Dah 100,000 lagi nak beri siapa? Cari ahli waris lain, sepupu dia ke apa semua sekali. Tengoklah hak lain lagi. Kalau ada, bagi ya. Kalau tak ada, naik kepada Baitul Mal. Mana Baitul Mal? Nur Jabat Agama. Kau boleh faham? Ulang sekali lagi. Sekarang ni katakanlah seorang tu dia mati, ada 4 orang anak puan dia, lelaki ada. Okey, anak puan dia 4 orang dapat berapa? 2/3. Sebab 2 orang ke atas 2/3. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 18 orang, 30 orang anak puan dia. Allah Rabbi, 30 orang anak puan dia. Jadi kalau misalnya hak lelaki sini ni boleh beri seseorang 30 orang anak puan dia. Contoh, boleh berapa? 2/3 saja.
Anak puang tidak boleh menghabisi harta peninggalan. Dan apabila 2/3 tinggal baki 1/3. Dan 1/3 nak bagi siapa? Carilah ahli waris lain pula kalau ada. Selain daripada anak ni anak puang. Dan kalau tak ada dah, naik kepada Baitul Mal. Okey, faham tak? Jelas tak? Jelas kan? Macam tadi ya. Sepupu balik ayah dah. Okey, jelas kan? Okey. Kalau anak puang seorang, boleh separuh. Gambar 23. Bukan 23 setiap seorang. Anak puang dia 4 orang. 2/3 dapat. Jadi 23. Dia nak ambil mana harta 23 belaka? Jangan kita buat silap faham. Faham lagi tak? Bukan 23 setiap seorang, 23 dibagi 4 orang. Dan ambil mana 23 setiap seorang 23. Tok angka boleh tapi nak bagi tak boleh. Harta dia tinggal 300,000. Anak puan dia 4 orang, 23 seorang. Jadi hak yang pertama tu boleh 200,000, hak yang kedua 200,000, hak yang ketiga 200,000, yang keempat 200,000, jadi 800,000. Harta 300,000. Dah nak cari mana hak 500,000 lagi? Boleh faham tak? Maksudnya dia kena bagi ya. 200,000 4 orang, 50,000 seorang. Betul tak? Betul. Silap. Apa silap je. Okey, jelas? Jelas tak? Okey. Kalau anak puan seorang, anak puan tunggal dapat separuh. Kalau 200,000 dia dapat 100,000. Kalau 300,000 dia dapat 150,000 separuh. Hak separuh lagi tengok ahli waris lain pula. Kalau ada saudara dia ke, anak saudara dia ke, adik-adik dia ke, sepupu dia ke, tengok ahli waris yang kita buat tadi ya. Kalau ada bagi, kalau tak ada naik kepada Baitul Mal, bagi kepada Baitul Mal. Jelas tak? Jelas ha? Okey. Tengok kalau ada lelaki puang asabah. Kalau ada puang saja tengok berapa orang. Kalau 2 orang ke atas 2/3. Kalau seorang 1/2. Dan kalau ada anak lelaki saja, anak lelaki saja asabah juga. Okey, tengok. Anak lelaki saja seorang ke ramai dah kira asabah. Anak puang dengan anak lelaki asabah. Lepas tu anak puang 2 orang 2/3. Anak perempuan seorang 1/2. Okey, 4 kaedah ni kami daripada ayat Quran ni kita dapat menyelesaikan semua masalah yang berkait dengan furu' waris. Furu' kita kembali, kita ada furu', kita ada usul, kita ada hawashi. Okey, tengok kita selesai masalah. Kita tulis belaka berkaitan dengan masalah ni. Seorang mati. Contoh. Tengok surah An-Nisa ayat ke-11, 12. Pada ayat yang last sekali ayat berapa? 100. Last kalau surah An-Nisa. Dah ingat ayat berapa? Okey, ayat ke-11. Betul tak? Ayat ke-12. Lepas tu ayat last sekali surah An-Nisa. 176. Baik. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imrun halak. Itu ayat 14 kali 176. Ayat 11, 12, lepas tu 176. Okey. 3 ayat je, bukan ayat 3 ayat je, 3 ayat je. 3 ayat je. Tapi jangan kata 3 ayat ni macam kita ajak Nasrullah wal Fath. 3 ayat ni panjang. 3 ayat je. Okey, tengok. Kita ambil selesai. Seorang mati tinggal anak lelaki. Anak lelaki kita tulis bahasa Arab ibnu. Abang tak boleh tulis bahasa Melayu tapi macam caci. Tulis boleh tapi macam caci. Okey, anak lelaki. Seorang anak lelaki. Okey, kita kaedah kita tadi dapat berapa? Kita nak tahu wajib-wajib. Dapat asabah. Asabah ni semua sekali. Okey, kita guna bahasa Arab asabah. Okey, dapat asabah. Asabah kita guna, kita ambil huruf ain. Jadi akan datang kalau tengok kita Arab mudah. Ain itu adalah ringkasan daripada asabah. Boleh faham? Maksudnya kalau tak ada ahli waris lain, semua hati faham ke dia belaka. Boleh ke dia belaka? Faham tu sangat bahasa Terengganu. Tapi biasa bahasa Terengganu. Faham ke dia belaka ayah dia. Bukan faham tu bang kata dah, boleh ke dia. Baik, okey. Ada seorang anak lelaki asabah. Anak lelaki 2 orang. Anak lelaki 2 orang. Juga asabah. Anak lelaki 3 orang. Asabah. Lelaki semua asabah lelaki. Boleh faham? Okey, anak puan pula. Anak puan kalau seorang. Seorang berapa? 1/2.
Anak puang seorang 1/2. Anak puang kalau 2 orang berapa? 2/3 dia dapat. Anak perempuan ni 2 orang. Allah Rabbi. Gitu. Bahan gambar kali tu dia. Orang puang 2 orang. Gambar-gambar ni Arab campur Melayu. Biarlah. Okey. Anak perempuan 4 orang. Berapa? 2/3. Anak perempuan 5 orang, 2/3. Anak perempuan 6 orang, 2/3. Anak perempuan 7 orang, 2/3. Anak perempuan 8 orang, 2/3. Start daripada 2 ke atas. Anak perempuan dia sejuta orang, 2/3. Tak ada orang anak perempuan sejuta orang. Tapi contoh je. Nak pergi faham boleh tau. Sejuta orang anak perempuan dia. Mungkin sebab masuk dalam kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala memberikan seorang anak perempuan sejuta. Tapi mustahil pada adat. Pada adat tidak berlaku. Kena 10 orang pun tak bergaduh dah, bukan sumpah tok dengan tok ki yang bergaduh dah. Kena 10 orang baru. Baik. Okey je lah. Okey, tengok anak puang. Sama juga kaedah cucu lelaki. Seorang mati dia tinggal niat anak, kita tak cucu pula. Seorang mati tinggal cucu lelaki daripada lelaki seorang. Cucu lelaki daripada lelaki je. Hak lain tak ada anak lelaki, tak ada anak puang, tak ada orang ni seorang je gede-gede je. Hak lain mati belaka dah tinggal hak ni seorang panjang umur. Ataupun hak lain bahang hanyut di tsunami belaka baru ni. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Hak ni tinggal seorang-seorang je. Maka dia boleh asabah. Semua sekali boleh jadi belaka. Okey, seorang, 2 orang cucu lelaki daripada anak lelaki. 2 orang asabah. 3 orang asabah. 4 orang asabah. Hak lelaki asabah. Dan kalau 4 orang boleh ke dia belaka, mana cerita nak buat? Bagi sama banyak lah. Dan lelaki belaka kan? Dah hak ni umur 40, hak ni umur 2 tahun. Dah kira sebab anak belaka, lelaki belaka. Faham tak kira? Hak ni anak lelaki, hak ni pun anak lelaki. Jangan kata hak 40 tahun kena banyak sebab umur dia banyak. Hak 2 tahun kena sikit, dah tak sama je. Hak ni 2 tahun, hak ni 40 tahun. Kalau 2 orang anak lelaki, PT ada 2 juta, 1 juta seorang. Dah hak 2 tahun dah pegang, mana PT 1 juta? Carilah wali dia pegang. Orang yang jaga dia pegang. Faham lagi? Baik. Payah sangat nak ikut orang tu. Okey. Anak lelaki, cucu lelaki, seorang ramai asabah. Okey, cucu puang. Seorang mati tinggal cucu perempuan daripada anak lelaki seorang. 1/2. Cucu perempuan daripada anak lelaki 2 orang. 2/3. 3 orang. 2/3. 4 orang. 2/3. 5 orang. 2/3. Sama. Anak, cucu, cicit, ciyak. Tapi kena ingat daripada lelaki. Boleh faham tak? Jelas tak? Pandai boleh fikir lah. Gini aku adik-beradik aku, kalau mak aku mati, bukan nak suruh mak kita mati, tak boleh. Tak, kita nak faham hukum je. Tak boleh. Sedap dia nak harta, nak suruh mak mati cepat-cepat. Tak, kita nak faham hukum. Kalau mak aku mati, ada adik-beradik kurang, anak adik-beradik aku kurang belaka. Maksudnya ada mak aku kurang belaka. Hak lelaki tak ada, jadi 2/3 sahaja hak yang dapat. Ada seorang, aku seorang je. Sanggup. Ada seorang hak kuat. Hak lelaki belaka, boleh ke dia belaka? Boleh faham tak? Seorang, api licin boleh ke dia. 2 orang, boleh ke 2 orang tu. 3 orang, boleh ke 3 orang. Boleh faham tak? Okey. Jelas. Lagi. Seorang mati, tinggal anak lelaki, anak puang. Hak ni anak lelaki, anak puang dia belaka. Anak lelaki, anak puang ni kita tulis. Anak puang, anak lelaki. Okey. Kita tadi, kita kata kalau anak lelaki saja asabah, anak perempuan sahaja, tengok ramai ke seorang. Kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3. Dan kalau ada lelaki puang juga asabah. Ingat tak tadi? Ada lelaki puang asabah. Dan asabah ni maksudnya boleh ke dia belaka 2 orang ni. Ada seorang lelaki, ada seorang puang. Boleh ke dia belaka? Itu maksud asabah. Jangan kata pula dia anak puang seorang boleh 1/2. Tak. Sebab ada anak lelaki. Ada anak lelaki, tak ada 1/2 untuk anak puang. Faham tak dia? Kedua-dua boleh asabah ataupun ta'asib. Okay, boleh faham? Dan cara nak bagi mana? Hak puang 1 bahagian, hak lelaki 2 bahagian. Hak puang seorang 1 bahagian, hak lelaki seorang 2 bahagian. Jadi 1 campur 2, 3. Harta dibahagikan kepada 3 bahagian. 1 bahagian untuk perempuan, 2 bahagian untuk lelaki. Okey, cara bagi gini. Okey.
Okey, harta kita bagi kepada 3 bahagian, perempuan boleh 1, lelaki boleh 2. Boleh faham tak? Atas tu kita nak bagi 5 harta tu. Faham tak ya? Okey, contoh lain. Seorang mati tinggal, sana anak puan seorang. Ni anak puan 2 orang pula. Anak lelaki seorang. Anak puan 2, anak lelaki seorang. Asabah sebab ada lelaki puan. Jangan kata anak puan 2 orang dapat 23 sebab ni ada anak lelaki je. Faham tak ya? Dia anak lelaki puan, asabah. Okey, lagu mana asabah? Hak puan boleh belaka harta ke dia. Hak puan boleh 1 bahagian. Hak lelaki boleh 2 bahagian. Kalau dia kena puan 2 orang, jadi 2 bahagian. Hak lelaki seorang, 2 bahagian. Jadi 2 campur 2, 4. Okey. Harta ni kita bagi kepada 4 bahagian. Hak puan 1 bahagian seorang. Hak lelaki 2 bahagian. Jelas tak? Faham tak? Faham kan? Okey, contoh lagi. 2 orang kita tak lagi. Orang puan, anak puan 4 orang. Anak lelaki dia seorang. Anak lelaki seorang tu baru umur 6 bulan. Mati dah. Sebab bini dia beranak tu umur 58 dah. Contoh. Anak puan memang nikah lelaki dah. Ni anak lelaki baru boleh. Jadi anak puan 4 orang, anak lelaki seorang. Anak puan 4, anak lelaki seorang, asabah dah dah. Orang puan 1 bahagian, 4 orang 4. Orang lelaki seorang 2. Jadi 6. Betul tak kita 6? Betul tak? Boleh ya? Okey, anak puan 1 seorang. Anak lelaki 2 bahagian. Boleh faham? Okey, kita tukar pula. Anak puan seorang, anak lelaki 2 orang. Asabah seorang, lelaki 2. 2 setiap seorang lelaki 2 bahagian. Jadi 2 kali 2 berapa? 4. Campur 1 bahagian puan jadi 5. Jadi harta kita bagi kepada 5 bahagian. Faham lagi? Anak puan 1 bahagian, anak lelaki 2 bahagian, 2 bahagian seorang. Dia faham tak? Okey, contoh lain. Anak puan seorang, anak lelaki 8 orang. Allah Rabbi ramai anak lelaki dia. Tu pun hak puan tu nampak macam lelaki dah. Sebab tu kepik lelaki bagi. Hak puan pun macam lelaki dah. Puan seorang je, hak lelaki 8 orang. Allah Rabbi. Hak yang puan ni paling minat main bola. Sebab adik-adik dia main bola lagi. Contoh. Baik. Okey, dapat berapa? Asabah. Baik. Hak lelaki 8 orang. 8 setiap seorang 2. 8 kali 2. 16. Anak puan se. Jadi harta kita bagi kepada 17 bahagian. Setiap orang seorang lelaki 2 bahagian, hak puan 1 bahagian. Mudah tak? Ke tak payah? Mudah tak? Okey. Contoh anak puan dia 8 orang. Anak lelaki pun 8, 16. Sebab 2 mak. Dia dah kira. Sekarang ni kira anak si mati. Mak berapa orang pun dah kira. Faham tak kira? Jangan kira, oh dah ayah mati di rumah aku, adik-beradik yang mak lain tu tak kira. Dah tak. Dia kira anak si mati. Walaupun isteri daripada isteri yang berbeza, tak kira. 16 orang tu sebab nikah 3. Baik. Oh, sakang ayah dia kan. Jadi anak puan 8 orang, anak lelaki 8. Okey, tengok. Anak lelaki 8, 8 kali 2 16. Campur 8 jadi 24. Okey, harta kita bagi kepada 24. Orang lelaki 2 seorang, perempuan 1 seorang. Mudah tak? Kaedah yang sama kalau cucu lelaki, cucu puan ada sekali. Sama ada cucu lelaki dengan cucu puan adik-beradik, atau cucu lelaki dan cucu perempuan sekali sesepupu. Mungkin dah sepupu, mungkin. Faham lagi? Okey, jelas kan? Nanti kita akan sambung balik Google Park ni ya. Kita berhenti situ baca kitab yang kedua pula. Lepas tu kalau ada soalan, nanti kita jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Ada soalan, pertanyaan? Tak ada soalan? Okey, soalan ni. Satu soalan yang cukup bagus. Anak sesuang dapat ke tak? Semua kita tahu anak sesuang ni adalah mahram kita. Maksud mahram kita adalah tak boleh kita nikah dengan dia, aurat dia, aurat dengan dia, kita dengan dia pun berbeza dengan aurat
kita dengan orang lain. Okey, soalannya anak sesuang boleh ke tak? Dapat ke tak anak sesuang? Nak jawab secara mudah, anak sesuang tidak dapat. Itu jawab cara mudah. Okey, kalau kita nak jawab daripada segi ilmiah, kita kena katakan kita kena tahu alasan. Sebab benda tak dapat. Okey, kalau jawab mudah, anak sesuang tak dapat tak boleh. Tak ada anak sesuang. Itu jawab cara mudah. Tapi kalau kita nak jawab ilmiah, kita kena datangkan alasan. Apakah sebab? Apakah hujah anak sesuang tidak dapat? Kerana anak sesuang tidak dapat adalah kerana tidak ada sebab yang membolehkan anak sesuang mengambil pusaka daripada orang yang meninggal dunia. Kerana sebab seseorang boleh saka ada 3. Yang pertamanya nasab, yang keduanya perkahwinan, yang ketiganya pemerdekaan hamba. Pemerdekaan hamba tak ada. Anak sesuang dia tidak ada hubungan pertalian darah dengan si mati. Dan anak sesuang bukanlah berlaku melalui akad perkahwinan. Okey, itu cara yang nak jawab secara ilmiah. Jadi kesimpulan anak sesuang tak dapat. Okey jelas? Ada soalan lain? Okey, daripada segi aurat lain. Daripada segi aurat lain, daripada segi pusaka lain. Mak tua kita daripada segi aurat dia tidak sama dengan perempuan asing. Tapi adakah mak tua kita dapat pusaka? Tak. Dia harap. Daripada segi aurat anak sesuang dengan mak sesuang dia, dengan ayah sesuang dia adalah seperti anak sendiri. Seperti dia dengan mak dia, wali. Itu daripada, kita berkata daripada segi aurat lain, daripada segi pusaka lain. Kamu datangkan bandingan masalah lain. Kita dengan mak tua kita daripada segi aurat berbeza dengan kita dengan perempuan lain. Tapi adakah mak tua kita dapat pusaka daripada kita? Tak. Okey, begitu juga anak sesuang kita, kalau cukup syarat-syarat dia adalah mahram kita. Daripada segi aurat memang tak sama dengan aurat orang lain. Tapi daripada segi pusaka tak dapat. Kerana dia tak dapat, alasannya kerana tidak ada sebab yang membolehkan dia mengambil pusaka daripada kita. Okey, boleh jelas? Ada soalan lain? Okey. Orang apa bimbang juga tu. Jadi barang kemak hak tu lelaki dia beli. Apabila tu lelaki mati, jadi saka ke hak kita? Sebab kalau saka kau Allah Rabbi, hak tu lah hak yang dia pakai pergi majlis keduri apa sekali. Bagi saka tak dipakai dah hari ni. Bimbang juga kan. Tapi dia tanya itu sebab ada takwa dalam hati. Kalau tak ada takwa senyap dah. Dia ada takwa tu takut-takut makan hati orang. Tapi dalam masa yang sama dia sayang kau. Dua. Ditelang mati mak, dikehet mati ayah. Baik, okey gini. Barang kemas saat itu, kalau tu lelaki kita beli, milik siapa? Milik tu lelaki ke kita ke milik kita? Kita ni orang puang lah, kawan lelaki. Kita ni orang puang lah. Orang puang. Cuma hamba saat itu letak diri hamba tempat orang puang. Tu makna kita. Tak boleh faham masalah. Okey. Jadi apabila tu lelaki kepada seorang perempuan, isteri, beli barang kemas kepada bini dia, adakah barang kemas saat itu milik tu lelaki ataupun milik bini? Itu soalan. Kita kena tengok tu lelaki beli saat itu dia bagi sumbangan kepada bini ke dia bagi pinjam? Kita kena tanya kan. Tu lelaki ni abang beli ni bagi pinjam ke bagi tiru? Kalau bagi pinjam, maka pinjaman kena hantar balik ke tuang dia. Jadi harta saka kalau tu lelaki mati. Kalau bagi tiru, maka hak bini biasanya bagi tiru, dah bukan bagi pinjam. Doa dahulu tu lelaki bagi pinjam. Biasa tu lelaki ni bagi hadiah sebab sambut hari lahir, sebab kalau berganak, sebab adalah sebab-sebabnya. Takkan bagi pinjam aja. Dah bini zat itu benda tumpah darah dah nak berganak. Tiba-tiba tu lelaki orang bilang, ni abang bagi pinjam je, sedih, tak mau sakit lagi. Orang puas kan? Jadi kena pastikan bagi pinjam ke bagi tiru. Kalau bagi tiru, maka bukanlah harta saka. Kalau bagi pinjam, baru harta saka. Tapi ghalibnya, kebiasaannya, adatnya bagi tiru. Kan ada orang lelaki sini kedekut bagi pinjam je. Mana ke tahu? Hamba tak start, hamba bagi pinjam je, hamba tak bagi tiru. Mana ke tahu orang lelaki kan? Orang lelaki tak ada bagi kira mana? Okey, jelas kan? Harta wasiat jadi saka. Harta wasiat jadi saka ke tak?
Allah Rabbi. Masa 10 minit lagi dia dah menjawab soalan. Kalau habis masa kita baca mula kitab ayat 2 minggu depan. Selama mana dah habis bab faraid, tak apa, kita utama bab faraid dulu. Okey, soalannya harta wasiat tu jadi saka ke tak? Apa tak faham maksud harta wasiat jadi saka tu? Lagu mana maksud dia? Kan dia bagi masa dia suka. Lepas tu dia bagi melalui amanah raya. Mati tu. Itu je. Mana cerita? Dia bagi masa dia suka kita lah. Masa dia sibuk dia kerja dia bagi. Dia tak bagi kan dia bagi. Okey. Jadi seorang ayah. Oleh kerana dia banyak tanah, maka dia bagi kepada anak dia. Bila dia bagi kepada anak dia, soalannya adakah harta yang telah diberi oleh ayah kepada anak dikirakan saka ataupun tidak? Okey gitu. Okey, soalan dia. Masalah ni sebenarnya menjawab dari berpah. Cuma kita kabur sekali lagi. Dia apabila seorang ayah, dia telah menghibah, dalam masa baru kita hibah, beri kepada anak. Dia cukup syarat dia. Di antara syarat hibah adalah qabul dan qabaq daripada penerima. Anak terima. Lepas tu di antara syarat hibah. Kalau kita bagi ke orang tu nak terima lagi, boleh kita ambil balik mula sebab nak jadi milik dia lagi. Macam kita belajar dalam kitab Matan Abi Syuja' dulu, kita nak bagi barang ke orang, jiran kita tok atas tangga dia. Panggil nak bisa dia nak jawab salam, kita tok atas tangga dia. Esokkan kita lalu ada lagi barang, ambil mula, boleh ke tak? Tak ada masalah. Sebab barang tu milik kita lagi sebelum daripada dia terima dan qabaq. Okey, faham tak? Mesti syarat dia kena terima dan qabaq, kena ambil. Selama mana dia tidak ambil, maka masih lagi dikirakan milik orang tuang barang asal. Kalau dia ambil dah, dia pegang dah, dia terima dah, nak minta mula tak boleh. Kalau minta mula juga, Rasulullah bandingkan seperti anjing yang qa'a, mana muntah, lepas tu dimakan balik muntah dia. Bandingkan seperti anjing, bukan manusia. Kalau manusia muntah makan mula muntah kita tu, Allah Rabbi. Orang puak, anak dara, comel letek, tapi muntah bahan makan mula muntah dia. Sebab tak ada dah pandang pada pandangan mata kita kedulukan ni. Betul tak gitu? Sama juga orang tengok, tengok orang lelaki muntahnya makan mula, Allah Rabbi. Dok makan mula, kalau kita makan dalam talang, tiba-tiba ada sekawan muntah dalam talang tu, semua sekali nak makan, walaupun 4 suap tu makan. Ni bukan orang, Rasul banding seperti anjing. Diri dia dah comel dah muntah makan mula. Okey, jelas kan? Melainkan kalau pemberian ayah kepada seorang anak boleh ambil semula, lepas tu tidak menjadi masalah. Itu perbahasan dalam ilmu fiqh. Kita nak kembang mana? Kalau sekiranya ayah beri masa hidup kepada anak dia dan anak dia terima pemberian tersebut, maka harta tersebut telah dimiliki oleh anak dia. Apabila telah dimiliki oleh anak dia, maka apabila ayah dia mati, harta tersebut bukan lagi dikirakan sebagai harta pusaka. Berbeza dengan wasiat. Wasiat lain. Wasiat kita kena tengok. Kita cover juga minggu lepas. Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Kita cerita wasiat kepada ahli waris tidak sah. Wasiat ke anak tak sah. Wasiat ke bini tak sah. Wasiat ke anak buah tak sah. Wasiat ke anak lelaki tidak sah. Wasiat ke mak tak sah. Wasiat kepada ayah tak sah. Dia nak wasiat ke orang suku sakat. Kalau ayah mati, dengar ayah pesan, kalau ayah mati tanah ni wi ke ayah mati. Kalau ayah mati, tanah ni wi ke abang sulung. Kalau dah cara lah. Ni dengar pesanan ayah ni. Bila ayah dia mati, kena wi ke abang sulung? Tak boleh. Perbuatan ayah tersebut adalah salah kerana bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh syarak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ala la wasiyata liwarith, ketahuilah tidak ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat tidak sah. Ayah buat pesan, kalau ayah mati kena bagi sama rata. Hak lelaki dengan puang sama rata. Maka wasiat tersebut tidak sah. Apabila ayah dia mati, kena bagi mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, kerana wasiat kepada ahli waris tidak sah. Kalau wasiat kepada orang suku sakat, tak apa. Wasiat kamu, tak ada masalah. Pakai wasiat kamu. Tapi tak ada masalah, boleh. Sebab kamu suku sakat, bukan ahli waris. Boleh faham kan? Kalau tak boleh, wasiat kepada ahli waris. Okey, jadi jelas perbezaan antara hibah dengan wasiat. Wasiat adalah pemberian yang diikatkan dengan kematian. Adapun hibah adalah beri masa hidup dan ada penerimaan ketika hidup. Okey, wallahu a'lam. Kita ada 5 minit lagi. Ada tak soalan lain? Okey, kalau si mati meninggal, biasa orang tua dulu, patutlah harta benda dia celah-celah mana tu kira tersaka ke tak?
Biasa orang dia orang tua-tua. Dia meninggal. Lepas tu nak cuci dia pun itulah kemah belaka lah, tilang-tilang lah, duk celah batat 2,000. Orang muda pun, orang muda smart-smart pun dalam aktiviti 500 riyal pun tak ada. Orang tua hak yang ada di rumah tu 1,000. Ada hak 5,000. Kira saka ke tak? Semua kira saka tak. Dah bagi dah sebelum ni, bagi selesai lah. Hak ni bagi pula. Ada seorang tu, ayah dia mati lebih kurang dalam apa? 6 bulan, 7 bulan. Tak ingat tak? 6 bulan ke 7 bulan lah. Lepas tu dia pun kemah katil ayah dia 2,000 ada. PT 50 riyal saja 2,000 duduk dah ke bawah tilang. Tak ke bawah pun. Tak ada harta lain dah, harta ayah dia lah. Lepas tu dia musyawarah dengan adik-adik dia berada ni. Kita ada tak ke dah PT kita bekerja sekat kata dah tak kita buat khairat ayah kita, tak ada masalah, kamu bagi. Tapi persetujuan daripada kesemua ahli waris. Baik. Jelas ha? Ada soalan lain? Kita buat habis soalan lah menjadi kebenaran ni. Dia bagi lelaki ke siapa? Okey, masalah pemberian masa hidup. Dia ada juga. Orang tua ni dia bagi belaka kepada anak dia. Sebahagian anak je lah, sebahagian yang ada lagi ke bui belaka. Okey, dia bagi belaka ke anak puang dia harta tersebut masa hidup. Dia bagi belaka ke anak perempuan. Dan anak perempuan terima dia hibah lah. Maka hukum dia adalah harta tersebut menjadi milik anak perempuan kalau dibagi. Cuma kalau anak dia ramai lebih daripada seorang, maka perbuatan itu adalah salaf. Kalau nak bagi, kena bagi. Di masalah hibah, wajib ayah dan mak kena berlaku adil. Walaupun daripada segi perasaan tidak sama kasih sayang. Anak kita 5 orang memang kasih sayang tak sama. Anak tak ada orang sayang, semua sayang belaka. Cuma anak yang ikut kita, buat baik kita, sayang lebih sikit. Anak yang buat better, sikit-sikit lawang. Benda-benda dengan ayah tak mak, hanya kurang sikit sayang. Okey, jadi perbezaan kasih sayang yang ada dalam hati, hak tu tidak dikirakan satu kesalahan. Dalilnya Siti Aisyah menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu baina nisa'ihi faya'dil. Rasulullah memang sentiasa membahagi giliran terhadap isteri-isteri Rasulullah, dan itu Rasulullah berbuat adil. Tapi dalam keadaan Rasulullah berbuat adil, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inna hadhihi qismati fima amlik fala talumni fima tamlik wa la amlik. Ya Allah, ini adalah giliranku pada benda yang mampu aku milik, mampu aku buat. Tapi mu jangan cela kepada aku ya Allah, benda yang tidak aku mampu milik, mu hadir yang memiliki perkara tersebut, iaitu kasih sayang yang ada dalam hati. Sungguh bini dia sayang belaka, cuma ada mungkin ada lebih sikit, mungkin ada kurang sikit sayang belaka. Anak kita sayang belaka, cuma ni lebih sikit. Tapi kasih sayang yang ada dalam hati jangan kita zahirkan pada perbuatan. Kalau anak ni, kalau cakap dengan dia layang sepenuh muka, adat seluruh tubuh, tapi orang ni paling pandai je, lepas tu salah. Daripada segi hukum tidak adil. Jadi kita kena ingat gini je. Kalau mak kita buat kita gitu pun ada. Kalau mak kita buat kita gitu pun ada. Rasa hatinya kita. Oh, mak kita kalau cucu dia hak lain, oh rapat tak. Kalau cucu anak kita layang tak melayang, padahal cucu dia belaka. Rasa hati tak? Rasa. Tapi nak orang lain mak diri. Okey, kalau benda tu kita tak suka orang buat kita, jangan kita buat kepada anak kita atau cucu kita seperti perkara yang lagi tu. Perkara tersebut menyebabkan kita saat itu berlaku zalim kepada kaum keluarga kita. Okey, jadi dalam masalah pemberian, nanti sikit lagi kita jawab ni lah. Masalah pemberian, kalau kita nak anak kita lebih daripada seorang, kalau kita nak bagi hadiah. Kalau kita tak mau bagi, jangan bagi. Kalau kita bagi sebahagian, tidak bagi sebahagian yang lain, maka perkara tersebut adalah dilarang di dalam agama. Cuma ulama berselisih pandangan di antara makruh ataupun haram. Sebahagian ulama di antara mazhab Hanbali mengatakan perbuatan tersebut adalah haram dan pemberian tersebut tidak sah. Cuma pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, perbuatan tersebut adalah makruh, salah di sisi agama, akan tetapi sah pemberian tersebut. Okey, jelas kan? Salam lah. Okey. Sekarang ni Allah Rabbi, macam-macam hak yang berlaku. Jadi oleh kerana dia anak-anak puang saja,
Dia nak buang saja ni, dia dapat 2/3 saja. Jadi bermakna masih lagi ada baki daripada harta dia akan boleh mengalir kepada ahli waris yang lain. Mungkin boleh kepada adik-beradik dia. Dia belah dengan adik-beradik dia. Dia belah, memang nak tegur, masam muka. Tengok anak buang saja dia. Aku mati ni, harta boleh pula dia. Dia balau bukanlah penghalang seseorang daripada mengambil pusaka. Tetap boleh. Lepas tu ada ke mana? Diheboh masa hidup. Apakah hukum? Sebenarnya perkara tersebut bukanlah jatuh kepada haram. Tidak menjadi masalah kita nak bagi harta kita kepada siapa pun. Tapi sebenarnya perbuatan tersebut tidak comel. Kerana faraid adalah hukum Allah, hibah adalah ikhtiar daripada kita. Maka perlu kita kena mengutamakan hukum Allah daripada apa yang kita pilih. Okey, jelas masalah? Sebab faraid ni adalah hukum Allah. Lepas Allah Ta'ala kata ayat faraid dalam surah An-Nisa, Tuhan kata apa dia? Wa tilka hududullah. Demikian itu adalah hudud Allah. Itu di antara hukum hudud Allah. Hukum hudud tu hududullah. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Bagi hatu fawzul 'azim, kejayaan yang besar. Atau wa man yata'adda hududallah. Sekali lagi Tuhan kata, sesiapa yang melampaui hudud Allah, okey, itu adalah hudud Allah. Itu adalah ketetapan Allah. Maka ketetapan yang ditetapkan oleh Allah pastinya lebih mulia, pastinya lebih baik, pastinya lebih adil. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah Ta'ala yang paling adil di kalangan orang yang menghukum? Terakhir, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi yang lebih elok nisbah menetapkan hukum kepada orang yang, kepada kaum yang yakin? Tak ada dah yang lebih elok melainkan hukum yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya tidak perlulah hebat. Kita serahkan kepada apa yang diletakkan oleh Allah. Jangan pula saya takafur bangun pula banyak hukum. Bangun air hukum Jadi saya takafurkan jadi ni benda panggil hebat kan. Baik. Sebab kita bukan kata benda itu salah. Cuma benda itu bukanlah benda yang terbaik. Sebab itu adalah pilihan kita. Yang terbaik adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas? Mula ada pula Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqaqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.